Dalam pada itu, saudara, Penguasa Maritim dan Pelabuhan atau MPA melancarkan model maya pertama bagi pelabuhan Singapura. Model simulasi ini yang digelar Maritime Digital Twin merangkumi pelbagai pelabuhan, jeti dan terminal feri Singapura dan beroperasi dalam masa nyata. Memanfaatkan kemudahan itu dari jarak jauh, para pengguna boleh melihat peta dasar laut secara 3 dimensi. Ini dapat bantu mereka merancang aktiviti dalam laut dengan lebih baik lagi, seperti menghapuskan tumbuh-tumbuhan marin yang melekat di kapal. Turut tersedia adalah maklumat masa nyata mengenai kapal seperti butiran pengenalan, destinasi dan jadual pelayaran. Ini dapat membantu para penyedia khidmat untuk merancang laluan perjalanan mereka dengan lebih baik sekaligus meningkatkan kecekapan dan menjimatkan masa. Bagi kapal elektrik, sistem ini boleh mengesan bila ia perlu dicaj serta mengenal pasti stesen-stesen mengecas sedia ada. Selain itu, sistem Digital Twin ini juga mampu memantau dron udara maritim secara langsung. Ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai situasi di lapangan apabila dron digunakan untuk menghantar alat ganti atau gaji pekerja serta kejadian seperti tumpahan minyak. Keupayaan lain sistem tersebut termasuk keadaan cuaca masa nyata berdasarkan data meteorologi agar penangguhan disebabkan faktor berkaitan cuaca dapat dikurangkan. Maklumat dari darat, udara dan laut boleh ditinjau pada setiap masa dan digunakan untuk meningkatkan kecekapan dan keselamatan pelabuhan Singapura. MPA will roll out the digital twin to pilot users later this year, before progressive implementation for the wider industry. In future, we can extend this to the global maritime ecosystem through our green and digital shipping corridors with other countries and ports.